Korang pernah tak bawa kereta redah banjir, lepas tu kereta korang mengaum kuat, Tapi lambat nak gerak. Nak tahu sebab apa? Sebab kelas korang dah slip. Okay, kat sini ada sebiji kereta Proton Satrian Neo manual. Owner mengadu bila dia bawa keretanya mengaum selepas dia redah banjir tu lah. Okay, bila kita redah banjir, air banjir tu akan masuk dalam gearbox. So yang masuk seperti lumpur dan pasir lah. Okay, bila komponen dalam gearbox seperti dalam clutch plate ataupun clutch housing terkena air banjir ataupun korang redah banjir, so dia akan jadi, permukaan ni jadi slip dan dia akan mengurangkan pada geseran. Hasilnya, power daripada enjin tak sampai ke tayar dengan sempurna. Sebab tu RPM naik macam nak tang. Hop, kereta tak pergi. Okay, untuk keadaan kereta ni memang teruk. Seperti part yang kita tukar, clutch plate, clutch housing, clutch bearing, oil seal dan part yang lain-lain sekali lah. Okay, untuk minyak gearbox, kita orang tukar sekali lah untuk memastikan gearbox dalam keadaan lancar dan sempurna lah masa masuk gear tu. Korang pernah kena tak situasi macam ni? Apa yang korang buat? Cuba komen kat bawah. Okay, nasihat Wan, kalau korang kena macam ni, cepat-cepatlah bawa pergi bengkel untuk buat check. Paling pun turun gearbox je, tuan kelas one set dengan part-part yang lain lah. Kereta korang nak servis, boleh tekan link kat bio ataupun kau boleh datang dekat AF Auto Care Bandar Penawar ataupun terus pergi ke Petronas Auto Expert Kota Tinggi. Okay?